Orang bekerja dekat luar sana, bekerja 10 tahun pun income tak cecah 10 ribu. Yang depan adik-adik semua ni, ada income 50 ribu sebulan, ada income 100 ribu sebulan, umur belum 30. Adik-adik cuba bayangkan, gaji fresh grad 23 tahun yang lalu, 2 ribu sebulan. Selepas 23 tahun, hari ni berapa average gaji fresh grad? 3,5. Itu kalau kerja company bagus, betul tak? Tapi nak dapat 3,5 pun payah, betul tak? Jadi bila kita sebut millionaire by 30, kita dah ada result. Sebenarnya millionaire by 30 adalah lanjutan daripada program apprentice. 27 tahun saya dah zero hutang. Saya dah tak ada hutang. Adik-adik sekarang ni mungkin ada hutang PTPTN, mungkin tak ada hutang. Tapi reality nanti lepas kerja, bayangkan gaji 3,000. Nak beli kereta, boleh beli cash? Tak boleh, loan. Kalau yang kahwin awal, duit mungkin saving tak ada lagi. Kena buat loan lagi, personal loan. Macam-macam sekarang ni, loan. Saya mula bagi inspirasi kepada anak muda. Macam mana nak hidup senang tanpa hutang? Dulu tak ada hutang tu kira hebat dah zaman tu. Jangan cerita 1 juta pertama. Tak ada hutang pun kira hebat. Jadi saya educate masyarakat. Educate pasal kewangan. Dan pada waktu tu follower saya adalah anak-anak muda di universiti. Hari ini adalah hari permulaan. Adik-adik untuk join circle G100 dan 5G Apprentice. Ini adalah satu circle anak muda 25 tahun ke bawah sahaja. Tuan Aziz Ali, pakar kewangan sebut, berkawan dengan 5 jutawan. Kita jutawan yang ke-6. Tapi, ikon dalam apprentice ni, bukan 5 adik-adik. Ramai. Berkawan dah dengan 10 jutawan. InsyaAllah adik-adik akan ada jadi jutawan yang ke-11.